Saya seronok ayat ramai juga no. Ayat tu saya seronok sangat. Ramai juga no. Anak ramai juga no. Anak ramai tanda syukur, tanda terima kasih dengan Allah. Tu je. Pasal apa? Waktu umur 28 dulu, anak seorang, saya mati pucuk. Oh, tu dia, tu jalan cerita. Lebih kurang tu lah. Taklah ni lebih kurang. Lepas tu, pergi hospital, saya ingatkan badan saya ni rosak teruk sebab saya dulu mat rempit, pelumba haram. Dalam kurungan, putui cinta konon. Putui tunang. Jadi mat rempit. Tapi bila azan, saya pergi masjid dulu. Tak tinggal subuh. Tak tinggal 5 waktu masjid. Tak terlibat dengan zina ke, arak ke, dadah ke, rokok pun tak terlibat. Tak. Jadi pergi hospital, doktor cek. Tahu apa dia? Tahu apa dia? Nak angkat kaki dia. Kencing manis. Tunjuk kat doktor ni kudir apa? Kencing manis lah tu. Dia jadi kudir dah. Hang tak tahu ke? Tak tahu. Umur 28. Tak tahu kencing manis ke jantung ke? Tak tahu. Oh. Allah. Kencing manis. Baru teringat orang kena potong kaki lah. Orang stroke lah. Macam-macam Allah. Pergi bahagian ubat. Dah habis selesai pergi bahagian ubat. Abang tu bagus. Saya kena terima kasih dengan dia. Kena doa, rahmat, berkat dunia akhirat kat dia. Dia kata apa? Syukri, ni ubat kencing manis. Hang start makan, hang kena makan semua hidup. Pernah dengar tak ayat tu? Benar? Lepas ni hang mai ambil ubat darah tinggi. Lepas ni hang mai ambil ubat jantung. Biasa dengar tak ayat tu? Biasa juga. Kan? Tak apa, takut jatuh je. Lepas ni silat air bulan hang kena cuci bawah pinggang. Kalau hang kena serangan jantung, hang mati, tutup buku lah, selesai. Tapi kalau hang tak mati, hang kena buat pembedahan 100,000. Oh, dia bagus abang tu. Lepas tu, lepas ni sama ada hang kena dialisis ataupun hang kena stroke. Dengar stroke. Sejuk kaki tangan. Ya Allah, tak mau ya Allah. Aku memang banyak dosa, tapi aku tak mau stroke. Menyusahkan bini, menyusahkan muda-muda kan. Kalau bini kata dia kena cari abang lain lah sebab dia nak zuriat lagi, kena lepas lah. Dia tak boleh buat apa dah. Kan? Lepas tu pula nak belah orang stroke ni kena sabar sungguh lah. Lepas tu okey. Sat dia 3 minit sat je. 3 minit. Sat. Lepas tu kalau bini kita, yalah tak salah dia. Dah kita duk kain keping tadi kan. Kalau nak tahan pun tak tahu macam mana. Kan? Okey. Bila bini tak ada, siapa pula? Mak juga. Nak korek pungkuk, nak berak, kencing merata. Ya Allah, tolong aku tak mau ya Allah. Aku hamba-Mu ya Allah, aku hamba-Mu. Ikutlah kau nak buat apa kat aku pun. Tapi aku tak mau stroke ya Allah, aku tak mau stroke. Sama juga. Ya Allah, aku banyak dosa. Ya Allah, aku banyak dosa. Tapi aku tak mau pergi neraka. Macam mana aku tak mau pergi ejah lah macam mana pun. Tak maulah. Hang ejah lah macam mana pun ya Allah. Aku tak mau pergi. Macam itulah. Jadinya balik semayang hajat seminggu. Ambil ubat buat balik. Seminggu. Semayang hajat. Siang malam semayang hajat ni. Tak mau ya Allah, tolong aku ya Allah, tolong aku ya Allah, tolong aku. Jumpa ayat Quran. Allah ni dia baik. Maha baik. Pak, kita orang buah ni dia tak bagi
satu kitab mengaji, dia bagi satu-satu. Dia tahu kita tak apa cerdik mana. Jumpa ayat Quran ni. Ayat surah An-Nahl, surah Lebah. Surah Lebah ayat 68, ayat 69 ni, di antaranya maknanya madu lebah penawar kepada manusia. Allah Ta'ala kata madu lebah penawar. Cari madu lebah. Banyak tiruan belarah. Dah, aku kencing mana ni? Saya nak makan tak berani. Bawa pergi makmal. Tiruan. Bawa pergi makmal. Tiruan. Pada tu, jumpa madu Arab. Bawa pergi makmal. Alhamdulillah. Maka saya pun amal-amal. Jumpa pula hadis Nabi, habbatus sauda, penawar segala penyakit kecuali maut. Janji Nabi, hadis Bukhari. Gabung. Amai. Hari kelima, buasi main balik. Dulu kuat main silat. Umar Kenuri main silat. Anak dara ramai. Wah, abang, jangan abang. Seronok. Tak sedap, luka habis jari, betih-betih pakai kena pisau, tak sedap. Kan, libat pisau kan. Seronok, makro tengok. Lepas pada tu, amai. Hari kelima, buasi main balik. Hari ke-6, buasi main balik. Hari ke-7, ketat. Main balik tu bukan menitik darah buasi tu. Bukan tap. Biasa tap. Penuh. Tap. Darah cayak tu kan. Tak, dia tembak cabang tu, cerit. Dia tembak tu, cerit. Penuh, teriak dalam tanah. Oh, takut tu, darah penuh. Hari ke-7, ketat. Hari ke-9, Allah Ta'ala izin sihat balik batu pucuk. Bila sihat balik tu seronok, macam nak lompat pergi alang rumah. Sebab tu saya seronok usik orang main kan. Bila saya cerita, dia mengaku kata dia lemah akan mati kan. Seronok saya usik. Saya lalui dah. Lepas pada tu 2 bulan setengah, temu janji doktor, kencing manis tak ada lah. Yes, saya ikhlas. Inilah kerja saya. Saya nak bagi tahu satu Kedah ni, satu Malaysia ni, satu dunia. Penawak dah jumpa. Nak beli tak beli tak apa. Beli ke tempat lain pun tak apa. Tapi cari madu asli. Tapi kalau makan madu lain, saya tak mau sembang lah. Barang orang tak baik lah kita nak cerita barang orang. Saya cerita barang saya sahaja. Tu je sejarahnya. Pernah jumpa beberapa orang kecil manis dah tak ada kecil manis. Betul-betul tak ada ni. Kecil manis ni makan daun kapal terbang pun dia boleh turun. Makan peraya pun, katak pun dia boleh turun. Tapi dia tak boleh makan durian. Wak main durian. Durian Siam tak mau. Durian Kedah tak mau. Nak durian balik pulau. Sebiji tak mau, 5 biji. Saya nak makan bagi tengok. InsyaAllah. Alhamdulillah.